Bas tak lapar tapi tamak. Sekejap aku. Oh, gatal pula hidung. Busuk. Bau bakai. Tak lapar tapi tamak. Papa kau kaki toron. Tak lapar tapi tamak. Tamak kenapa? Oh, lupa. 4 negeri dah dia takluk. 4 negeri. Tak cukup lagi. Nak berapa? Berapa negeri nak? Berapa? Hello bro. Aku nak tanya kau lah. Ada tak orang-orang daripada parti PAS yang didakwa atas kes-kes rasuah? Ada tak? Ada tak? Lepas tu koya suci, cerita pasal Rasul, cerita pasal sunnah, cerita pasal Nabi. Hanggo. Tak payahlah. Acah-acah suci. Tapi tolak parti yang mempertahankan Islam. Parti Islam. Apa kebaral engkau ni? Aku tak faham kadang dengan kau ni. Kalau orang kafir tu yang menolaknya, aku tak heran dah sedia kafir. Tapi engkau ni, cukup sakit hati. Aku tak tahulah. Susah Susah. Itulah. Kalau ulama daripada parti PAS ni, memang kau kata ular mak lah. Penunggang agama lah. Tak apalah penunggang agama. Janji tak ditunggang, tak ditoron-toron. Cukuplah. Tak payahlah acah-acah suci menyampah aku. Parti Islam ni engkau tak sokong. Kalau parti engkau tu, memang engkau sokong lah. Sebab apa? Parti Lim Kong Kek, Koh Toron, Al-Juburi. Memanglah. Yang tu kau follow, yang tu kau minat, yang tu kau setuju. Yang Islam ni kau tak setuju. Pakcik, engkau tengok balik IC kau. Tengok agama apa. Kalau kata dekat IC kau tu agama Islam kan, esok JPN buka, engkau angkat sumpah. Engkau pergi tukar agama. Tak payahlah jadi orang Islam. Bullshit lah. Aku cukup menyampah orang macam kau ni, tahu tak? Acah-acah. Acah-acah suci. Lah. Macam musibat.